Salam anak-anak babah. Ada orang cakap, apa ada pada nama? Bunyi macam simple je kan? Tapi sebenarnya, nama korang tu macam badge atau lencana yang korang bawa ke mana-mana. Bila orang sebut nama korang, apa yang cross their mind? Diorang nampak orang rajin atau troublemaker. You have to realise, nama yang korang bawa tu bukan milik korang seorang. Di belakangnya ada nama babah dan mamah. Bila korang buat hal, people will drag the whole family. Jangan sebab satu stupid mistake, hancur nama keluarga. Zaman sekarang, nama korang bukan setakat kat IC je. Ia ada kat TikTok, IG, everywhere online. Ingat, the internet never forgets. Sekali korang rosakkan nama dengan perbuatan memalukan, it will stay there. Benda tu akan follow you sampai korang cari kerja nanti. Jangan sebab nak kejar likes, sanggup gadai maruah. Nak bina nama baik, ambil masa berpuluh tahun. Nak hancurkan, only 5 seconds. So, jaga nama tu elok-elok. Jadilah manusia yang buat orang rasa respect bila sebut nama kita. Amanah paling besar korang sekarang adalah jaga nama baik keluarga. That's all from Babah for today.